Sedangkan kalau kita lihat Nabi Muhammad, kan, kalau kita lihat hari ni, kalau kamu tak ikut saya letakkan kamu sebagai satu bentuk dendam kerana tidak mengikut kamu. Malah walhal sedangkan Nabi Muhammad itu sendiri menunjukkan contoh yang baik kepada kita dengan membawa satu sifat yang uswah hasanah. Nabi Muhammad SAW pernah dilempar najis oleh jirannya. Namun apabila orang itu jatuh sakit, baginda tetap menziarahi dan juga melawat orang yang melemparkan najis kepada baginda. Baginda tidak menghukum, tidak mengajak masuk Islam secara paksa kepada orang yang melemparkan najis itu. Tetapi kehadiran baginda itu melawat dan juga menziarahi jirannya yang melemparkan najis itu merupakan satu lambang dan juga akhlak yang mulia kepada seluruh ummah, termasuk kita yang mempelajari kisah sedemikian sehingga hari ini.